Pakcik potong apa ni pakcik? Potong king crab. Sini bang. Sini pakcik. Jangan potong jari pakcik ya. Pakcik ni katanya kali kedua dah datang. Betul. Yang itu hari bila pakcik datang? Bulan 12. Boleh pakcik kuat sikit. Kenapa? Pakcik masih gagah lagi. Ni crab. Okey. Baik-baik jarinya pakcik ya. Lepas tu Jari. gini. Jari baik-baik. Boleh. Pakcik dari mana ni, lupa saya tanya. Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur. Ni kali ketiga lah. Tapi bukan Kali yang ketiga. Kali kedua tempat lain. Yang pertama kat sini. Yang kedua dekat tempat lain. Tempat lain. Okey. Alamak, sama je makcik. Tak. Baik. Dekat sini king crab kita macam mana? Betul yang makcik repeat, makcik kata dekat sini. Alhamdulillah pakcik ya. Betul. Sini yang paling baik lah. Okey, pakcik keluarkan semua. Kita nak tengok pakcik makan. Tu dia. Kita sebulan cakap dah datang sini bang. Berapa bulan? Sebulan. Ya Allah. Hari ni baru boleh sampai. Nak. Suap makcik sikit boleh? Boleh. Kita tengok pakcik suap makcik. Makcik pandai potong tak macam? Makcik ni paksa orang dapur kan? Kali ni ketiga. Kali ketiga dah tahu cara potong. Okey, ni pakcik yang kuning tu jangan lupa Kali kedua? Merajuk dengan Kak? Akak bawa dekat sana. Dia busy. Daripada KL sanggup ke JB pakcik Memang sedap. InsyaAllah pakcik kat sini mana-mana pun 99%. baik pakcik. Kita sentiasa akan bagi yang king crab yang terbaik lah untuk kita punya customer. Ni ikhlas. Alhamdulillah. Baik pakcik. Ikhlas. Sebab lagi satu kat sini pakcik, kita order banyak. Jadi kita punya barang sentiasa keluar. Baru kan? Barang baru lah semua. Jadi kita punya barang memang sentiasa baru, tak disimpan lama. Jadi memang kalau pakcik tengok isi dia putih semua. Tak, dia busy. Tak boleh nak bawa. Okey, baik pakcik. Terima kasih banyak pakcik. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Allah. Customer saya ni dia seboleh-boleh dia ajak ni anak dia ni. Ni anak dia boleh masukkan. Kita nak ucapkan terima kasih pada akak ni. Boleh cerita apa yang tadi yang mungkin viewers kita nak dengar kurang faham. Kali pertama makan kat sini. Okey, kali pertama bawa mak abah datang sini makan. Tahun lepas. Lepas tu diorang sukalah berkenan. So diorang ajak lagi datang. Dia bagi sekali. Dia bagi. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lepas tu yang kali keduanya makan Lepas tu dia ajak datang sini. Saya tak bawa-bawa. jauh. Jauh. So dia pergi sendiri kat Seremban ke Negeri Sembilan. Tampin. Okey, lepas tu Lepas tu dia balik, dia komplain tak sedap. Dia ambil ketam tu, dia masak lemak kat rumah. dia bawa balik